Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baru-baru ni orang tanya saya tentang Sachainchi oil. Ada salah satu mengatakan dia dangerous lah, dia membahayakan kesihatan dan sebagainya. Maklum sajalah bila dia dah mula popular, ada sajalah orang akan komen, tetapi takkanlah Kementerian Kesihatan nombor satu luluskan Sachainchi oil sebagai bahan suplemen. Dengar elok, dia bukan ubat, okey, dan dia dipenuhi dengan omega 3 yang cukup kuat, ada omega 6, omega 9 pun. Tapi kita nak cari omega 3 itu susah sekarang sebab ikan dah tercemar, bukan ikan tu tak bagus. Kalau boleh you dapat daripada ikan lagi bagus sebenarnya. Okey, tetapi Tuhan tu Maha Kaya, dia bagi alternatif. Sachainchi oil bagus untuk lawan radangan, apa orang panggil anti-inflammatory. Dia juga melancarkan peredaran darah, dia membantu jantung kita. Maklumlah kan, otak kita dan pembuluh darah tu kalau jalan elok, maka kesihatan kita terjamin. Jadi jangan risaulah. Saya sendiri makan, ramai sampai anak-anak kecil, orang pregnant pun boleh, orang tua-tua pun boleh, no problem, insya-Allah.